So kata saya masuk penjara dah. Kenapa saya dah? kena Ini ugut pukul dah. Takkanlah saya nak takut dengan ugutan budak-budak. Saya tak pasti budak-budak tu siapalah. Tapi I think maybe it was you. Maybe it was you. One. Lepas tu dia mula berkira lah. Macam MB kata tadi, ini semua pembangunan JSSCZ, Maharani, kerjasama teamwork antara persekutuan dan negeri, dua-dua penting untuk membangunkan projek ini. Tapi dia lebih berkira lah. Dia kata, kalau bukan pasal kerajaan persekutuan ni, semua projek ni tak jalan lah. Maharani tak jalan, JSSCZ tak jalan, Forest City masih lagi dalam keadaan terbengkalai dan sebagainya. Typical PMX punya retorik lah. So apa respon MB bila dapat respon yang begitu keras daripada PMX ni? Dari segi dia refer siapa budak-budak tu, saya tak tahulah. Tapi saya secara peribadi nak ingatkan diri saya dan juga pemimpin-pemimpin politik terutamanya di Johor, supaya dalam suhu temperature politik ini yang semakin meningkat, kita nak kena jaga adab kita kena jaga pertuturan, kerana akhirnya orang Johor saya rasa tak begitu, Chief. There is a limit when it comes to politics. Tak perlu nak marah orang, tak payah kita nak bergaduh secara besar-besaran begitu. Dan saya harap kepada semua parti politik untuk kita jaga keharmonian. Because saya risau, Chief, dekat Johor ni kita nak jaga perpaduan. Saya cakap tentang bangsa Johor. Dan saya yakin orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli di Johor, dia mungkin insyaAllah tak terikut-ikut dengan mungkin budaya daripada negeri lain. Saya tak cakap negeri lain tak baik, tapi Johor kita ada cara kita, dan insyaAllah kita tak terikut-ikut dengan cara itu. Itu perkara pertama yang Chief sebut. Tentang siapa pun claim kredit, personally Chief, saya tak kisah. Sebab akhirnya yang dapat manfaat ialah rakyat. Itu bagi saya paling utama. Siapa, you want to take the whole credit, take it.